Adik Sophie tak ada mood. Kau lah marah dia tadi. Kenapa dia tak ada mood? Tak tahu. Cuba kakak. Dia kan anggap kakak macam kakak dia. No, I'm just your sister. You are You bitch. you are just my sister only. You my only sister. I don't have anyone else. Di saat semua orang bergaul dekat sini, Sophie tengah tidur dalam keadaan kesakitan. Ya Allah, kesiannya kawan aku. Weh, korang perasan tak Sophie 2-3 menjak ni macam sedih? Perasan weh. Aku tahu dia punya kat post dekat TikTok. Ya, kau rasa kenapa? Kau rasa kenapa? Kita dia gaduh macam sama. Kenapa weh? Kenapa? Kau ni Betul ke? you think like that? Yang IT. Mana dia asal perempuan sedih je sebab jantan? Tak adalah. Tapi sebab kesian tengok dia sedih tu sekarang ni. Adik, jadi sebagai kawan yang baik, macam mana kita nak bahagikan kawan? Nampak bau tak? Macam mana kita nak bahagikan kawan kita? Selalunya adik kalau bahagikan kawan adik Sebab adik kan macam ramai kawan. dan adik sangat-sangat boyfriend coded dengan kawan-kawan adik. So Okay. adik akan ajak diorang pergi buat apa yang diorang suka. So, Adik akan drive all the way and sing a song, you know. jadi cuba spesifikkan. Maknanya kat tu direct dengan dia. Oh, macam, the first thing yang korang kena buat adalah apa yang diorang craving nak makan. jadi makanan lah. Perempuan sangat suka makan. Okay, faham. Jadi adik punya idea, belikan dia. Tak selesai lah kau ni. Belikan dia makan. Bukan belikan, makan dekat kedai tu. Cute-cute, tak kata gambar. Makan dengan dia. Yes. Macam like cafe hang. Yes. Oh, A I cute see. cafe. Okay, Aisyah. Thank you. Dessert is a must. Thank you for your suggestion. Aku rasa aku boleh pakai untuk adik-adik sebab kawan adik semua sayang adik sangat-sangat. Betul. Kakak juga sayang adik. Oh my god. Terus jadi nak akan tanya pendapat orang lain sebab takut pendapat Aisyah ni tak boleh pakai. Aina, Aslah, can you give me idea? Why? Sebab Sophie sekarang tengah berfikir tau. Macam mana kita nak bahagikan kawan kita? Nak bagikan dia. Macam kau kan ramai kawan weh. Bagi dia laki baru. Oh. Dia bersedia Tak lain tak bukan sebab jantan. Bersedia sebab My laki God. tu. Masalahnya sekarang ni aku pun tak ada jantan tau. Tapi kau Nak cari jantan pun susah tau. Tapi kau happy je. Sebab aku tak disakitkan oleh jantan lagi. Sekejap, maksudnya Bagi bunga lah bunga. Bagi bunga. Benda okay. dia ni. Bunga dia ramen. Dia suka ramen. Oh no. Beli makan-makan. Macam dessert. Chocolate ice cream. Bagi coklat and ice cream. Or you can buy LV. Oh my god. You can buy LV. You. Another one LV. Ya. Kena bagi dia makan-makan. Perempuan ni makan juga sikit. Jadi projek bahagikan perempuan dengan makanan. Ramen, bunga. Ramen bunga Ataupun kita buat bouquet tapi ramen. Ada. Tak ada masa ada. Tapi idea je kau yang keluarkan. Okay. But it's a good idea. Macam dia, ramen, coklat Ramen, bunga. Ramen bunga. Kalau kau? dessert macam coklat tu, ice cream. Coklat. Okay, thank you guys. BLV satu lagi. BLV satu lagi. To add on lah kalau ada budget lebih sikit. Untuk Aina lah satu lagi lah. New collection. What? Kau ada yang baru kan? Tak ada tunjuk ke? No, to next content. Let's go. Okay, thank you korang. Awak? Awak jom. Lagi mana rasa black call dengan dia? Nah, this fashion. Awak create ke saya, okay? Di mana? Jom je dulu. Awak ada di mana? Pergi mana tu saya tak boleh bagi tahu, tapi awak kena tahu. Awak sayang-sayang. Saya akan bahagikan awak. Saya akan bahagikan awak, jom. Bagi saya pinjam masa awak 2 jam je, okay? 2 jam okey. Awak jangan pandang dia. Betul. Awak jangan pandang dia tahu. Kenapa? Saya dapat bunga. Ada bunga minta maaf ke? Oh, bunga favourite saya. Sophie sebenarnya that's from me. No. Sebenarnya that's from me, Sophie. Ini Sophie!
babe. Awak bagi. Dah awak kasi jaga 3 bejak ni. So ni bunga untuk awak menjadi seorang wanita yang kuat dan utamakan diri awak. I'm kidding, it's not from me. It's not from me. It's bullshit. It's not from me. Cuba tak surat. Bullshit. Besok nak nangis dah. It's relating. Cuba saya bagi. Makeup. It's not. Oi. It's not from me. I tak beli lagi barang untuk you. Oh my god. Sophie, aku baru nak ajak kau pergi beli bunga tau. Tiba-tiba dah ada yang bagi. Dah berapa orang dah bagi aku bunga? Sebenarnya Syami yang bagi. Apa tulis? Fans. Untuk Sophie. Untuk Sophie, semoga terus kuat dalam bidang ni. Semoga terus berjaya dan bersinar from fans Sophie. Oh, thank you awak. Diorang tahu kau tengah bersedih sekarang. Itulah satu pun orang tahu ni my favorite flower. This your favourite flower? Lilies. Lily purple? Pink. Ada pink or purple. Oh my god. Awak tahu tak sebenarnya Sophie ni seorang perempuan yang kuat je. Dia cuma tak kuat kalau bab jantan. No. Maybe my father. What? What? Yelah mungkin tak kuat dari segi bapak aku. Are you sure? No, not Okay, that. tak apa. Ini baru hadiah pertama. Let's go. Saya ingatkan awak yang bagi. Aduh. Saya tak boleh orang bagi saya bunga. Sebab tak tahulah. Bagi saya bunga ni memang menggembirakan saya. Ya, Menggembirakan hari perempuan saya. mana je tak suka bunga weh. Tipu je kalau diorang kata diorang tak suka. Actually kan dulu saya tak suka bunga. Oh, sebab awak kan tomboy-tomboy dulu kan? Dulu saya tak suka bunga, saya suka duit. Ha-ha. Tapi sekarang bila saya dah ada duit, saya tak Ha-ha. perlukan duit. Lagi? Saya perlukan bunga. Kau okay, I don't know lah. I got flower. Aina, thank you bagi. Aina, thank you bagi Sophie. Anunya? Are you crying? Makeup dia. Kenapa? Makeup dia hancur. Aku tak tahu aku macam dia. What? Asal cair makeup kau? Peluh. Sebenarnya aku sedih hari ni. Tengok peluh. Aina, dress. Kenapa base aku hari ni hancur? Weh, hancur meleleh. It's okay, Aina. Practice make perfect. Okay, buka. Oh my god. Oh my god. Dia nak langgar awak. Dia jahat. It's happy birthday to you. Happy birthday to Aduh, kita ada orang. From Secret Admirer weh. From Secret Admirer. Sedapnya bau dia. I want. Weh, bagilah Asra punya. Kau punya kaki. Okay, enough. Lily, this is my favorite flower. Nice. Yeah, everyone know. Now get in the car. Kepada pemilik kenderaan Honda yang ini dan yang ini, berhenti blok kereta orang. Dia ada dua. Ni kereta tak silap aku. Ni kereta mal. Ada bau-bau Oh, ni mal lah. Tolong pemilik kereta biru ni selalu blok kereta aku. Tolong Lepas Tak. tu tak reti nak balik awal. Kalau tak nak kena blok, datanglah lewat sikit. Siapa? Kau lah. Kau pula yang blok orang. Janganlah datang lambat, lepas tu susahkan orang. Sejak balik-balik kan, jadi macam tu. Aku buruk sangat. I know, it's okay. Tengok dengan lebih dekat guys. Okay, bye-bye. Stay tuned. Bye-bye. Now you get... Ambul. Okay, babes. Di mana ni? Now it's your me time, okay? But you with me, our time. Kat mana ni kita? Saya bagi tahu kau kat mana. Now, Tapi I saya dah will- bosan dari pause ni. Awak, tapi awak datang Tapi dengan saya- saya. tapi saya tak Awak bosan dengan awak. Tapi awak datang dengan saya kan. Ha. Now, awak boleh beli apa je yang awak nak. Saya akan belanja. Kalau macam tu awak lah saya No. pergi RS. Dalam ni apa Saya je? boleh bawa pergi TRX. Dalam ni apa je yang ada? Awak tu busy sangat. Awak kalau RS tu kena dekat dengan rumah saya. Pasal dia yelah untuk jimatkan duit saya. Ni lah yang paling Okay, tu. mission. Okay, sampai je. It's not like that, babe. It's not like that, bro. It's not like that. It's not like that. Baby, Sebab kau baru habiskan duit kat adik kau garden. Tak ada, saya unlimited. Yelah kat adik awak kan. Tapi logik lah, kau sedih kau kan. Kau broken sebab lain, aku pula yang kena tu. Korang, bayangkan orang ajak belanja Watson, dia tak nak. Mungkin saya Sebab tahu mungkin susah. ni bukan barang Sophie kot. Sophie Sephora. Itu Kau di mana? Tak lah, kita pun saya tahu susah cari duit macam mana. Ya Allah, tak apalah. Tak payahlah. Orang benci ni Sophie ni. Sebab Weh, kat sini dah buka Sukiya. Oh, you want Sukiya? Oh tak lah, saya tak. tanya je. Saya Sabar, macam terkejut Sophie. je, sini dah buka Sukiya. Ya, kita selalu lepak sini dengan Echa. Ya ke? Ya, saya spend time dengan awak, saya selalu spend time dengan Echa. Boring dah. Lepas tu hari ni shoot dengan awak pula. How about beli Nisu? Oh, boleh. Okay, jom. Jom beli. Tu ni, beli yang tengok beg matching. saya. Jom tengok beli cari benda yang matching nak.
Sekarang saya nak cari bantal peluk yang boleh awak letak dalam kereta dan saya boleh letak dalam kereta saya juga. Alah. Saya buat kereta ni sensitif sikit. Saya kereta ni tak sikit tak kartun. Kau tahu suka apa? Haji Maru. Ada patung Haji Maru. Cuba tengok. Satu awak Giant. Gorila. Okay, cepat tengok apa yang awak nak. Ni something yang sama. Maknanya kita dua beli benda sama ke? Awak tak nak? Comelnya macam Rino. Tak elok lah kartun cukup sifat macam ni. Setan masuk. You can take it. Boleh ke? Boleh. Saya nak ni RM7 je. Korang ni dah tahu, Sophie ni dia selalu belanja orang. Tapi bila orang nak belanja dia tak nak. Sebab tu kot. Sophie tengok macam tu. I will. Tak, sebab I will, okay? sebab saya tahu mahal. RM7 tak apa. RM7 tak apa. Tak lah. Lagi. Awak suka Barbie? No, you don't like. Ni apa benda tu? Ni macam towel. Oh. Towel tapi dia macam tuala yang dah untuk rambut. Untuk nak keringkan rambut. Tuala tu. How Dia about senang. meci-meci? Pink. Do you want? That just for you. Okay, sekejap. Okay, I take this one. Okay, aku akan mecikan dengan ni. Don't push yourself. It's okay. Ni aku punya. It's okay. Don't pressure yourself. I know you don't wear this. I will. Saya I think I want this one. ambil yang ni. Awak yang ambil. Apa? Tak, sumpah saya tak tipu. Semua hidup saya tak pernah macam ni. Tak pernah apa? Tak pernah orang ajak. Kau tak nak menipu lah. Saya tak tipu. Saling saya je. Ya. Dia selalu ajak orang keluar. Jom aku belikan apa yang kau nak. Tapi saya tak pernah dapat benda tu. Sophie, tipu. Bullshit. Kenapa tak percaya? Tak. Awak tahu tak saya tak banyak kawan. Tu tahu. Dia tahu. Sebab dia dah kata dah yang struggle dia boleh kawan dengan Sophie ni. Ini kalau seminggu kena dah lari korang perangai dia ni. Kena tengok. Kena kental je. Sophie, sini. Sophie, sini. Tengok ni. You don't like it? Ni boleh buat bag makeup. Allah. Rina. Benci Sophie. Awak besar sangat. Benci Sophie. Ambil kitchen lah. Kitchen ni kita letak kat kunci kereta. That's so clever. Biarlah dulu. Kau pilih dulu. Apa yang awak Bag nak. ni boleh buat untuk I think so. Boleh lah. kan? Boleh lah, saya ingat lah. Tengok ada Tak M. nak lah mahal lah. Berapa? 45 je. Sophie, it's okay. Sophie ambil. Sophie, sumpah ambil. Ambil yang lain. Sophie, sumpah ambil. Ambil lain. Rina, tengok ni cute. You kalau kita letak kat kunci kereta. Jom, dia pilih satu. Allah. Mahal lah Rina. Tak Apa yang mahal? Tak. Kitchen murah. Okey. Jom. Fikir ini. Dia macam ni. Kau pilih kau tak, aku pilih kau tak. Kenapa kau tengok macam budak? You choose for me, I choose for you. Oh, saya tahu awak suka haiwan apa. Awak suka kapibara kan? No, I don't like. Saya Dah tak suka dah. Siapa tahu apa yang Saya awak suka? kapibara. Saya tahu apa yang awak suka. Awak suka giant. 2, 3. I choose this for you. Kenapa muka kau macam tu? Why you first like that? Saya beli dua-dua. Awak and saya. Ataupun awak ambil yang putih. Sebab awak putih saya gelap sikit. Saya pilih gelap. Entah kau ni tolong sedar diri sikit Saya sedar diri lah saya gelap. Tapi saya pilih putih sebab lepas pakai foundation putih. Sebab lepas pakai foundation putih. Semua orang macam tu. Nah, ni awak punya. It's okay. Awak boleh bagi adik awak yang tak guna tu. Safi bagi 2. Saya boleh letak dekat 2 bag. Ya, awak boleh letak kat beg dan kunci kereta. Nah, punya. Thank Wait, you. Sophie. Benci Sophie. I love pink and white. I love pink. Oh. I love pink and white so much. Boleh tak? Kita kan selalu akan bercuti kat luar kan. Dengan abang semua. So saya nak ada something yang Oh, boleh. Okay, next. Tu, Sophie, Barbie tutup mata. Kau suka tidak tutup mata ke? mana awak tahu? Betul ke? Oh. Barbie. This so cute. Ambil je. Taklah bukan kau lah. Sophie. Dia tak Tapi boleh lah habis sekali orang. Tak nak. Sophie. Jalan, jom. Dia je lah. Tak apa. Tak ada.
Tak, sebab aku tak pernah rasa. Kalau aku pernah rasa pengalaman macam ni, mestilah aku rasa okey je. Ni sekali kak. Ni sekali kak. Ni sekali kak. Macam mana muat beg kau ni? Akak simpan kat ada bateri ni lagi. Kalau bateri aku habis ni kau kena bayar. Lina. Saya tak ada waktu awak sebenarnya tu. Jangan sedih sebab benda tak penting tau. Okay? You always need to be happy. Sebab kau akan happykan lagi ramai orang. Bila kau sedih awak tak? Of course lah. Pernah aku macam berat jayat tu. Benda saya dah tak lama ni. Okay. Macam ada orang awak kenapa awak ambil beg ni? Sebab tadi saya nampak Patutlah kau lari laju tadi kan. mesti aku lari laju kan. Dia macam tiba-tiba laju gila dia. Aku macam tiba-tiba datang kat aku, weh, bateri aku dah habis. So feedback is just a bag Miniso. Bukan aku belanja bag Sekarang LV. beg Miniso ni pun beg kecil sangat ni. Maybe one day kalau kita ada rezeki lebih kan. Awak ni janganlah baik sangat dengan saya. Okay. Saya just saya awak tahu tak sebab apa saya tak nak ramai kawan? Sebab macam awak tahu budi dia. Saya tak suka tuntutan Lah. budi. Bukan bermaksud yang saya tak boleh balas budi dia, tapi kita manusia biasa kadang-kadang kita tak sedar pun yang dia ada buat kebaikan kat kita. Oh, it's okay lah. Bagi aku kan bila kita buat baik dengan orang ni, korang jangan expect apa-apa daripada orang tu. Jangan expect untuk dapat benda yang Benda sama. sama. Mungkin awak buat baik dengan orang ni, orang lain akan buat baik dengan awak. Faham tak? Macam kau pun jangan expect apa-apa dengan orang. Sebab sometimes- ianya menyakitkan. Sometimes saya just takut orang buat sebab terpaksa. Benda tu kan wujud je sekarang. Oh, maksudnya? Buat baik Maksudnya, sebab buat baik terpaksa. dengan kita terpaksa. Sebab kita ada buat benda baik kat Tak apa dia. dia nak take advantage daripada kita kan? Tapi I tak tahu saya lah. banyak belajar pengalaman tau. Bila saya dah start masuk AI, dulu kan waktu saya kerja tempat lama, saya selalu belanja orang. Saya rasa kalau saya belanja orang, Orang saya saya lagi akan- suka awak. saya akan dapat banyak kawan. Okey, rupanya. So saya banyak dapat nampak leher lah. Oh, jenuh lah pula tu. Bagi saya, bila saya belanja orang, diorang akan nak berkawan dengan saya. And then, betul tak benda tu? Betul-betul. Betul-betul lah. Jadi so saya jadi Tapi sedih bila lah awak buat bila awak macam keluarkan tu- diri dekat saya rasa macam stupid, don't do that. Saya just Dia macam ni je lah. Bila saya ada rezeki lebih, saya belanja. Kalau tak ada, saya diam. Saya orangnya macam tu. Okeylah korang, so disebabkan tak nak Sophie rasa lagi bersalah dengan Rina, Rina rasa cukup kot belanja. Walaupun sekadar barang Miniso, Rina harap boleh buatkan hati Sophie sikit happy. Rina, saya okey Tak. je kalau awak tak kadang kan kalau awak tak keluarkan duit dekat saya pun ingat tak yang Echa tanya saya okey ke tak? Yang awak nangis dalam live Benda tu. tu saya tak pernah nangis dalam live tau. Hai korang, so sampai sini je konten Rina. Thank you sebab dah tengok konten Rina sampai habis. And Sophie, I hope you dah tak sedih-sedih lepas ni. And always be happy girl. Mesti saya akan happy sentiasa kalau saya duduk dekat dengan awak. Tapi saya jauh sangat. Ya Allah, minta jauh lah dengan Sophie. Tak ada lah, tak ada lah. Okay, bye-bye. Bye-bye awak. Jumpa esok. Terima kasih Rina. Kenapa? It's okay. InsyaAllah saya akan balas lagi budi awak. Tak payahlah, kau dia selalu Tak, tu. itu ikhlas dari hati saya. It's okay. Tapi saya selalu je belanja awak pagi-pagi order. Mungkin dah. tak mungkin. Ini dah balas budi sebab awak selalu belanja saya. Okay? Taklah, saya tak mungkin pun lah. Okay dah, go. Okay, korang, and then sebab kita macam ada ura-ura kan. Kerajaan kau dah buat terbaik dah untuk Serena. Tapi mungkin takat tu je kita punya rezeki. betul. But it's okay, kita dah buat yang terbaik. Dan terima kasih korang. Bagi saya okey je. Serena ni wujud dia membuatkan kita Dia lebih maintain je lah, akrab. maintain. Dia Okay, lebih okay, akrab. faham. Sebab kalau tak tu Sebelum ni kita macam hanya partner kita punya ni je sebab kita dapat. Faham betul, tak? kita pun macam berborak pun bila Macam tu je. dalam konten Syami, dalam Macam konten tu. Kana. Tapi kali ni macam lebih akrab. Kita lebih kenal Dah aku lagi kenal kau sekarang. Sebabkan you are Serena. good. You are good girl. No, don't. Apa-apa je lah. Don't push me, bro. Okay, atro. Hai korang, saya si Syamel. Saya si cantik. Kalau kami bergabung, Redup kalian. Bye-bye. Okay, ini last outro daripada Serena. Bye-bye.